Hot FM. Assalamualaikum. Kita orang geng Pagi Hot dah sampai dekat SK Taman Desa. Sekolah yang bakal menjadi mangsa ditewaskan oleh saya. Sekarang ni mesti tanya Fizi mana? Fizi dia tengah cari budak ataupun tengah audition pelajar-pelajar yang mana boleh lari 200 meter ataupun 100 meter yang nak lumba lari dengan Syuk Jagi. Saya memang tengah memilih, tengah audition adik-adik kita ni yang pandai berlari. Memang ramai yang beratur sekarang ni. Apa yang kita baru dapat tahu, siapa yang kalah belanja ni semua ni, tengok ni berapa orang. Aku tobat akan menang aja. Saya bertaubat, saya akan menang. Saya dah mula rasa menyesal lepas apa yang saya jumpa dalam bilik guru ni. Betapa banyaknya piala olahraga dia. Setelah 2 jam saya mencari, akhirnya saya berjumpa dengan pelari pecut kawasan Danau Kota ni. Pilih muka pun yang macam awak saya nyambik tau. Kawan anda semua, Usain Bolt adalah pakcik dia. Yes. Jadi Kasut ada nama tau, jangan main-main tau. Dia punya bersungguh nak kalahkan saya tau. Nampak? Dek, cerita sembang tu, Dek. Saya Afnan, saya wakil sekolah 100 meter, saya akan kalahkan Syuk. Mari cerita. Dah design. okey, kita dah tahu dah siapa menang tadi. Sini Ji. Afnan main sini, Afnan. Pergi. Afnan, susah tak tadi nak kalahkan Syuk? Senang je. Okey, jadi kita dah tahu bila Syuk dah kalah, maknanya Syuk akan belanja. Dia makan, kita makan, awak makan, semua makan. Yeah. Hot FM. Lari pada situ ke situ dah semput dah.